Halo, selamat petang, selamat malam guys. So hari ini saya orang baru habis balik, baru habis pulai. Aku dia tu benung dah habis ngemas kereta megak. So kereta perlu dikemas dulu. Kemang kemas kereta agak dah bersih lah kereta. So basically aku baru dah kemas bahagian dalam, cek yang pun kunci lah. So kita dah kemas bahagian dalam tadi. Lepas tu bahagian dalam belakang kita pun dah kemas. So basically kereta ini, kereta Hilux ini adalah esok hari terakhir kita orang guna, saya orang guna. So untuk perjalanan balik kampung ataupun selalu dia pergi camping, pergi keluar jalan-jalan dan bawa family lah. So esok adalah hari terakhir kami orang guna, dan esok saya pun hantar ke dealer yang ambil kereta ni lah. So esok adalah hari terakhir. So malam ni saya dah kemas. Esok saya akan pergi ke Kawas untuk cuci kereta lah. Kita dah kemas. Okay, kita akan tengok dia punya view bahagian depan untuk kira macam pandangan untuk kita punya kenangan terakhir lah. Alright, okay. Basically kita dah kemas habis semua. So bahagian ni pun tadi kita dah kemas. Ke bawah pun kita dah cek semua barang guys. So inilah dia. Saya fikir kalau tak silap saya dah 5 tahun. Kalau kita dah guna kereta ni 5 tahun. Okay. Daripada 2021 2021 kita guna. So daripada rumah lama sampai ke rumah baru. So sekarang 2026, cun 5 tahun lah. So kita tak guna lagi Hilux ni. Kita actually jual ke dealer lah. So jual ke dealer. Dan inilah dia view terakhir menggunakan Hilux Toyota. Okay, saya ada satu lagi Hilux lah. Ini adalah Hilux untuk kerja. So ini adalah Hilux untuk seorang balik lah. Yang satu tu adalah untuk company use lah. Okay, kenangan-kenangan terakhir. So trips tu kalau kamu orang ada ikut saya punya channel, apa namanya, my channel. So yang hari tu saya orang pergi ke Lunduk. So itu adalah trip terakhir dia. Saya orang guna dia. Alright guys. So okay, itu saja. Video ini adalah untuk kenangan lah bersama dengan Blackie. Nama Hilux ini adalah Blackie. Saya namakan Blackie. Kenangan terakhir selepas kurang lebih 5 tahun. Ini adalah kenangan terakhir bersama Blackie. So hari itu last trip adalah pergi ke Lunduk. Alright guys, kita akan jumpa lagi untuk kita aktiviti ataupun event-event yang lain. Alright, thank you. Hoha. Hello, hoha. Alright, sehari tu kita tadi udah bisa ngambil kita pu kereta baru. Jimisa Aruna bak Semarahan. Okay guys, so tu lah kereta baru ke ganti namanya kereta Hilux hitam lebunya. So kami akan selalu berjalan ataupun camping dengan kereta tu. Okay, kita view depan dulu. Alright, ya kereta baru. Ini kami baru ambil, aku baru ambil sehari tu. Tu ini tu aku baru ngambil sehari tu guys. So dia tu kita akan buka yang plastik. Okay. Tu adalah namanya Ford Watra lah. So tu yang bahagian dalam. So okay, lagi berplastik. So kita buka lah. So aku view mimin. Okay. 2.0 2.0. Bukan 3.0, 2.0. Okay, model 2025 yang end of the 2025 hari ya. So Waltra itu adalah Waltra
warna hitam. Alright. Okay. Aku akan buka-buka yang plastik semua dulu. So sementara kita mendak bagi. Alright, kita buka yang namanya plastik depan. Okay, ingat gambar view lah, dah buka plastik. Semua hitam yang atas pun warna hitam. Okay, lepas kita akan buka bahagian depan lah. Tadi saya dah ambil video lah waktu dekat showroom, sebab tadi pun rushing, sebab ada FT lain tadi. So kita buka. Oh tu. Alright, kita buka habis lah. Okay. Tali ya. Oh, yang pun tali penyangkut. Okay, kita buka habis. Okay, saya buka habis dulu, nanti kita view dekat bahagian dalam lah. Okay, kita dah buka bahagian belakang. Okay, view bahagian belakang. So, semua bahagian gelap lah. So, warna pun hitam, dalam pun hitam, interior semua pun hitam. Cuma dia ada lilit bahagian jahitan warna oranye. Okay, itu adalah model Watra 2025. Okay, 2.0 lah. So tepi ya, jangan, saya perlu buka dulu lah. Alright, so ya view bahagian dalam lah. So feature pun boleh tahan, canggih. Alright, kita akan cuci-cuci sikit dan cuba tone dulu. Alright guys, so jumpa lagi kita aktiviti lain. So tu lah yang ditunggu-tunggu kita. Tu akan digunakan untuk camping dan kita jalan-jalan. Okay, kita ngasuh mem kita cuba drive. Okay, first ya drive tu. Agak kekok sikit lah. Tekan dia minyak je. Yang ada lagi bekas tayar kena brake-nya. So okay lah, tu lah view yang pun drive. Tadi yang pun feature semuanya dah Evan makan teknologi lah. Tu yang pun handbrake, setengah yang punya. Okay, yang pun kerusi semua elektrik lah. Okay. Alright, okay, cuba drive. Sarito ngambil kereta, ya cuba drive. Okay, drive tu kami ngagai nu lawas cafe, dia lu terus ngagai errand lah. So slow, traffic light. Yang pun pengecas charger pun mayu apa belakang dia. Berapa? 3. Alright. Tu info feature tu pun banyak, cuma yang ada YouTube lah yang ada tadi. Alright guys, so nyaklah gambar view dalaman, cuba drive dulu tu. Alright, okay lah kita update baru nanti bakal kita bisa camping nak Watra. Alright guys, thank you.